Hai guys. Hai korang. Tanjiro ada je. Tanjiro masih lagi try untuk berkawan dengan yang baru. Korang asal dah post konten tau. Asal lupa nak buat Asal kemas rumah tadi. Oh, hilang pula. Asal kemas rumah tadi, so lupa nak buat live. Kan dapat konten kucing baru. Tak sabar nak lepas lah. Jumpa kat mana pula? Tanjiro ada je. Kenapa Pops letak pergi Melaka? Orang sebenarnya kita orang dah plan cun-cun dah memang nak pergi Melaka hari ni. Tapi Sophie, dia Kak Bella minta dia untuk live dekat Thalia, baju kurung Kak Bella tu. So terpaksa cancel Pop Slay tu sebab terpaksa cancel Melaka tu lah. Sebab Sophie kena live dekat Kak Bella punya baju kurung. Korang pergi tengok. Yang mana belum tengok konten Asla baru, korang pergi tengok tau. Asla dah post new content. Asla ambil kucing baru, kawan Tanjiro. Hadiah lah, hadiah untuk Tanjiro. Faham tak? Aku beli kucing untuk kucing aku. Like macam aku punya kucing, and then aku beli lagi satu kucing sebagai hadiah untuk kucing aku ni, so that diorang boleh berkawan. Dah keluar ke? Konten dah keluar. Konten dah post guys. Korang nampak tak ni? Korang nampak tak posting ni? Konten Abel tak ada. Konten Abel hari ni dengan esok tak ada. So jadi korang tengoklah konten Asla. Asla dah post tadi. Betina ke? Dua-dua jantan. Dua-dua jantan. Sebab Asla nak bagi diorang main-main. Macam bagi diorang jadi best friend. Asal tak minat kucing betina. Kucing betina ni untuk buat baka okey lah. Tapi kalau untuk bela Asal tak minat. Korang nak tengok favourite Tanjiro tak? Tanjiro ada favourite toys. Tapi favourite toys Tanjiro pelik sikit. Ni favourite toys dia. Cotton Bud. Cotton Bud ialah favourite toys dia. Dia sangat pelik. Asal tak payah nak beli mainan lain sebab ni dia punya the whole time favourite. Ya. Kadang-kadang dia sanggup rampas daripada tangan Asla. Sebab dia nak benda ni. Kena ambil lah. Ambil. Jatuh pula. Alah yang jatuh. Itu favourite toys Tanjiro. Sanjaya Indonesia. Hello. Tanjiro pernah cakap tak? Pernah. Tak suka kalau seperti ni ke? Tak suka. Bulu gugu Korang tak ni Asal ada ulcer baru sih.
This is so hurt. Siapa tak ada selera makan? Konten Asla dengan Mak Han pergi ambil kucing baru. Korang pergi tengok tau dekat Asla punya YT channel. Dah post dah tadi. Cuma tadi Asla lupa nak buat video. Lupa nak buat live. Aus cedera. Itulah tu Asla tengok semalam. Thank you for the gift. Letak ubat. Letak dah. Asal ada ubat. Kau letak Tanjiro. Kau nampak tak? Dia punya favourite. Mana kucing baru? Ada je. Asal tak nak tunjuk dalam live. Kalau korang nak tengok, korang pergi tengok Asal punya konten kat YT. Ya Allah, Tanjiro ni. Tanjiro! Kau tahu dia main cotton bud ni dah jadi macam apa? Nampak tak? Ya, sabar. Ambil pergi main jauh-jauh. Ambil. Go. Minta puji je dia. Tapi nak screen time lebih. Kenapa Asal tak ke Brunei? Sebab Asal memang tak ke Brunei. Siapa cakap Asal ke Brunei? Asal tak pernah cakap pun Asal pergi Brunei. Yang pergi hanya yang terlibat dengan bola sahaja. Yang tak terlibat dengan bola, kita orang masuk kerja. Datang lagi budak gendut ni. Nak screen time lah budak gendut ni. Hai. Makin Okanda. Aus. Kak Tanjiro sumpah ada type of cat yang sangat comel. Anyo. Anyo. Muka sedih lah tu. Dia punya cotton bud dah hilang. Dia letak sini. Guys, kalau korang nak tengok Tanjiro dengan kawan baru dia, korang boleh pergi kat YT channel Asla sebab Asla dah post konten baru. Tanjiro bersama new friend. Asal tak nak tunjuk dekat live, korang kena pergi Asla punya YT, okay? This is Tanjiro, always my baby boy. Mana ada je dia.
Mana buat konten untuk budak haters. Bila post, dah post korang. Korang tak nampak ke stiker kuning ni? Kan tulis dah post. Dah prepare outfit AI team dinner. Aslah mana cakap apa? Tempah Asal tempah baju Aslah. It's ongoing. Baju ongoing. Tapi mahal nak mampus weh. Sumpah cakap. But tak apalah kan, dia macam setahun sekali. So okay je. Kenapa saya tak pergi Brunei? Sebab Brunei semua orang tak pergi kecuali yang main bola. Kenapa pula saya seorang-seorang nak pergi? Korang tengok orang lain, AI team lain, mana ada yang pergi kecuali yang main bola saja. Semua ni salah Aush. Dia yang cakap dekat live dia Aslah akan datang. Padahal saya tak cakap Aslah akan datang. Okay? Aush, kalau kau rindu aku pun, kau janganlah cakap dekat live kau aku akan datang Brunei. Tak pasal-pasal fans-fans semua kena fake hook. Komen dekat Tasha? Komen dekat Tasha mana ni? Korang saya tak baca lah komen-komen ni. Yang ni komen-komen haters ke apa ke saya tak baca. Sebab haters semua sampah masyarakat. Diorang dah daftar neraka paling awal. Okay? Dekat dalam dunia pun diorang ni, haters ni dalam dunia pun diorang ni duduk bawah kaki. Dekat akhirat paling depan pintu neraka. Aush patah tangan. Ya, saya tahu. Doakanlah semoga dia cepat sembuh. Okay guys? Okay guys? Korang rasa dah post konten tau. Tolonglah support. Kita tengok, okay? Asal lupa buat ni. Asal tak tahulah silap post hari Ahad. Tapi rasa hari Ahad okay je kot. Biarlah, asal malas nak tengok. Korang comel gila Tanjiro tidur kat sini. Tanjiro the really type of cat yang cute gila. Tanjiro. Tanjiro.
Miau 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 miau. Dia dengan cushion baru tu masih malu-malu kucing. Diorang masih malu kucing. Anjir. Tapi kan yang kucing baru asal tu kan dia macam dia tapi asal faham je dia jenis yang baru lagi dengan persekitaran. So dia tak berapa friendly. Macam lah komen tu malas. Komen semua tak apa-apa. Tanya pilih dia ni ke pilih dia tu. Asal memang abaikan komen-komen macam tu. Lagi-lagi komen-komen yang tanya bila konten Abe nak keluar. Macam aku ni apa tu PA Abe pula. Kenapa tak pergi Melaka? Sebab Sophie dia ada kena buat live. Sophie kena buat live guys. Ikutkan memang nak buat. Kan memang nak pergi Melaka. Together Asla, Sophie, Rina. Tapi Sophie semalam last minute dia dapat call daripada Kak Bella. Macam Kak Bella minta Sophie live dekat Thalia. So kita orang macam tak lengkap lah. Sebab pop select ada 3. So kalau seorang tak ada, dia tak jadilah benda tu. Jadi Rina cakap cancel je. Masa terus private account. Account apa? Accountnya nasi tu ke? Biar ada. Lepas tu cuba kau baca bio dia. Terpaling. Time dia anaknya orang buat makanan tak fikir pula. Tante bukan aku seorang je nyah. Dia punya mangsa. Tante ramai lagi mangsa dia yang lain. Beza dia mangsa dia yang lain tu malas nak ambil. Malas nak caro je. But not me, okay. Lebih-lebih lagi dia boleh endkan call aku macam tu. Silap orang lah dia. Tanjiro dah lari dah. Saya malas nak angkat dia. Saya tengah pakai baju untuk keluar ni. Sebab Tanjiro ni bulu dia tanggal sikit. Tak lah. Tapi normal kot. Orang kata beauty short hair memang bulu tanggal sikit. Sebab beauty short hair ni diorang ada 3 bulu dalam satu rongga. Faham tak? So bulu dia memang sangat tebal dan senang tanggal. Rina dengan Aisyah kat Melaka ke? Ya kot. Mana orang ni? Orang semalam asal beli cincin emas diamond dekat Habib, white gold. Lepas tu kan asal nak potong sebab jari asal saiz 6. Cincin tu saiz 8. So asal nak potong saiz 6. Dia kata kena tinggal sana dulu. Hari ni dia akan contact Asla pukul dalam pukul 2-3 petang macam tu, supaya Asla datang boleh pick up. Tapi sampai sekarang dia tak contact aku lagi. So aku macam mana Asla nak contact orang tu supaya Asla tahu yang Asla punya cincin tu dah siap ke belum. Macam mana ni korang? Sebab kalau nak call Habib tak dapat pula dekat IOI. Walk in malasnya aku. Jadi kalau walk in dia cakap tak siap macam mana?
Dah lah dekat IUI malas doa. Sumpah saya paling malas gila nak pergi mall waktu Sabtu Ahad. Ramai nak mam orang. Dekat reset tak ada nombor. Ada je nombor dia dekat ni website. Tapi itulah. Dia tak angkat call. Lawa weh cincin tu. Self reward konon. Duduk rumah juga. Ya, duduk rumah. Asal boleh pergi mall beli apa? Blind apa? Bag. Tak nak. Tunjuk kawan Tanjiro. Korang pergilah tengok dekat YT. Yang minta nak tengok kucing baru asal tak nak tunjuk. Korang kena tengok dekat YT sendiri. Okay. Sebab Asal baru je post sejam yang lalu. So rugilah kalau Asal spill dekat ni live. Dah ada baju untuk event? Belum. Sebab Asla custom. Baju Asla custom. So belum ada. Belum siap. Tapi dah ada design dah. Dah ada semua tapi belum siap. Asla buat dengan Jimmy. Apa tah nama IG dia? Jimmy apa tah? Tapi dia designer lah. Dia selalu buat baju-baju Miss Universe. Baju-baju fashion show macam tu. Asla harap baju dia cantik lah yang Asla buat ni. Sebab Asla just cuba untuk percayakan dia. Asla cuba percayakan dia dan Asla pilih dia. So Asla harap baju Asla cantik. Range berapa harga baju tu? 4,500. Tak ada range, memang fix harga dia 4,500 Asla bayar. Jimmy Co ke? Tak tahulah, dia punya dia DP dia macam dalam kereta kot, macam tu lah. Tapi belum ada lagi baju tu. Sebab dia baru start nak buat, baru start ambil ukuran minggu lepas. So mungkin next week kot baru akan siap dia punya design and Asla akan fitting lagi sekali. Lepas tu baru dia akan masukkan batu, manik, yada-yada semua tu. Tapi dia cakap boleh siap before event. Event ialah 19 hari bulan 12. So at least baju tu Asla nak siap. Paling lewat pula Asla nak 18 hari bulan. Alhamdulillah.
Dah tengok video konten saya. Thank you. Korang yang belum tengok, pergi tengok tau Asal punya YT. Asal punya YT channel korang pergi tengok. Sekejap lagi pukul 6.30 setelah end live tau. Lagi 3 minit. TV ke belakang tu, ya. Lagi 2 minit setelah end live. Popster tak pergi Melaka? Tidak. Patut Kayas dah pergi balik Habib tu sekarang. Sekejap lagi. Dia malas lah. Dia bukan malas nak keluar. Dia malas nak parking. Malas nak parking. Lepas tu ramai orang pula tu dekat ni. Dekat mall. Naik Grab. Malas aku. Korang dengan nasi dagang. Bukan nasi dagang lah. Dia... Oh, nama... Dia nasi dagang nama IG tu. Kuku real ke? Kuku palsu. Kuku palsu. Tapi saya tak cabut lagi. Tak ada masa. Nantilah. Ya, lagi 1 minit nak end. Saya nak pergi Snip Tanjiro. Tanjiro ni sombong lah. Pinjam badan kejap Tanjiro nak jadi stand up pun. Tanjiro duduk diam, Tanjiro duduk diam. Tanjiro sebagai stand, okay? Mana Rengoku ada je. Cuma saya tak nak tunjuk dekat live sebab korang kena pergi tengok YT. Tak buat unboxing macam Sophie ke? Sophie buat unboxing ke? Nantilah sebab barang Asla nak tunggu Asla punya cincin Habib baru Asla unboxing. Asal cuba tengok bio nasi dagang tu. Dah tengok dah. Lepas tak kisah pun sebab Asal tak fitnah dia. Asal ada bukti. Dia yang manipulate.
6:30. Kalau saya pergi sekarang 20 minit 6 sampai 6:50. Cek gerak. Lepas tu pukul 7. Tadi 5:30, 6:30, 7:30, 8. Faham. Si korang tak faham kan saya kira-kira apa. Kita try kita punya new sunglasses. Rasa nak pakai ni je kot. Malas nak keluar sangat. Malas nak make up. So kita akan pakai ni. Apa ni? Pasal tak nak unboxing semua. Asal unboxing a few je. Yang lain silakan tunggu lengkap. Tanjiro tengok ni. Tanjiro tengok ni. Unboxing barang ke belum? Tu kat belakang. Tak unboxing lagi. Sebab tak ada masa. Thank you for the gift. Masa diorang refund balik tak refund. Diorang bagi diorang bagi nasi yang baru bakunon. Aku pula dah tak ada selera nak makan. Nak tengok Tory Burch sekejap. Itu nanti. Kita tunggu kita punya cincin Habib siap. Lepas tu asalkan buat unboxing dekat TikTok. Unboxing tak boleh nak buat dekat live. Nanti kena ban. Asal dah pernah kena ban dekat live. Masa Aslan nak buat unboxing handbag daripada Aush tu. Damn. Nampak macam biasa kan? Nampak macam spek biasa yang harga. Tapi kalau korang tengok depan-depan yang korang know the material, this is so solid. This sangat solid korang. Pakai pula. Kita buka jarum tepi. Macam nak buka ni? Mana dia punya jarum? Box layer. Come on. Alah. Macam ni. Baru betul. So dia kalau macam malas nak make up, keluar pakai spek je. Macam tak nampak sangat muka tak make up.
Mahal ke tak mahal pun, biasa je harga dia. Harga-harga mampu milik. Korang ni first time saya beli spek yang harga mahal tau. Sebelum ni saya beli spek harga puluh-puluh ringgit je. Sekali-sekala. Sekali-sekala sahaja kita self-reward macam tu. Made in Italy. Biasanya saya punya spek tu saya beli dekat Shein, kat TikTok yang harga puluh-puluh gitu. Ni first time saya beli yang harga ribu-ribu. Dia macam bak kata Rina, dia at least kena ada satu lah yang melambangkan kita ni. Macam tu. Rina beli juga spek. Tak, Rina dia beli brand lain. Asal dengan Aisyah beli brand ni. Sophie beli brand lain. Orang kaya je mampu, tak kaya pun korang. Tapi Alhamdulillah cukup. Berkat daripada bekerja keras. Asal kerja apa? It's seriously that question. Asal suri rumah korang. Asal suri rumah yang hanya menjaga 2 orang anak setelah kat rumah. Balik bagi gaji tak. Kita orang mana dia dapat gaji? Perli ke ni? Perli. Betul, kita orang tak dapat gaji. Kita orang punya gaji daripada YouTube kami sendiri dan juga review-review je. Kita orang ni cuma tumpang nama Abang Alif sahaja. Itulah gaji kita orang daripada Abang Alif, tumpang nama.
basic berapa? Korang ingat ada basic ke? Tak dua orang budak tu, dia orang tidur. Pasang aircon pula tu. Serak dia orang. Post YouTube dapat gaji berapa? Adalah dalam 30-40 ribu sebulan. Adalah 30 ribu sebulan. Campur-campur review, campur gift daripada live, campur duit live, semua dah 50 ribu sebulan. Macam tu income. Macam tu lah. Biasa je. Alhamdulillah. Adalah 40 ribu sebulan, 50 ribu. Itu pun masih lagi ramai haters yang popek-popek dekat ruang komen. Sedangkan income diorang tu 1,000 je sebulan macam tu. Kita yang income 50 ribu ni yang dapat hate. Alright. AI tak ada gaji basic. Siapa nak bagi kau gaji basic? So gaji based on apa? Based on diri sendiri lah. Based on YouTube sendiri, review sendiri. Kalau tak, kenapa kita orang buat YouTube tu? Untuk duit lah tu. Itulah income-nya. Lagi satu ada dekat situ. Tu tengah tidur. Ini waktu-waktu diorang tidur. Geram lah Tanjiro. Dia semua macam gila. Dia nampak Goku dah bangun. Goku lelaki ke perempuan? Semua lelaki. Dua lelaki. Diorang boleh berkawan lagi? Belum. Hey. Tapi Goku ni dia manja juga sebenarnya. Dia selalu kacau Asla bila tengah tidur. Suka. Tak nanya. Aircon dalam bilik buka. Dekat luar pun buka. Semua untuk kucing.
Dia ikut je ke mana-mana orang. Si Goku ni. Dia ikut Aslah. Asal tak ada anak perempuan. Asal semua jata-jata. Apa kes nasi dagang tu, itu je lah kes dia. Wah! Kita rasa nak end live dulu. Sebab asal nak keluar. Ada yang datang nak bermanja. Asal tutup muka dia. Nanti korang kantai pula. Kalau korang nak tengok dia, korang boleh pergi Asal punya YT channel. Asal dah post dekat YT. Best content tu. Cik, puji content sendiri. Apa-apa pun, korang jangan lupa untuk singgah YT Asal, okay? Bye-bye. Thank you.